beside of adik Umairah kita ni, Acap pernah berjumpa dengan seorang wanita di pasaraya. Dia datang ke Acap, first thing first, dia minta ambil gambar. Second, dia kata terima kasih. Terima kasih sebab dia kata, Acap tahu tak, dulu masa ayah saya ada, kita orang selalu ayah, mak saya dengan abang akan kumpul sama-sama tengok video Acap. Tapi lepas ayah tak ada, benda tu kita orang dah tak buat dah. Saya tak boleh nak tengok Acap sebab setiap kali tengok Acap, saya akan teringat ayah. Buat momen itulah kan. Acap selalu fikir kita buat cerita hantu, kita bercerita, kita berkongsi kisah-kisah seram ni, of course objektif utama ni untuk korang rasa takut, untuk korang rasa seram. Tapi bila terselitnya perkara-perkara sebegini, orang kata apa, jentikan emosi di setiap ruang cerita ataupun ruang tajuk yang pernah Acap persembahkan kepada korang, benda tu Acap kalah. Dan ada juga kenapa kita orang kurang dapat jump scare, sebab ada subscribers kita yang mengadu adiknya lemah jantung tengok video kita. Lepas tu bila dapat jump scare, terkena, tak adalah sampai meninggal dunia. Tapi benda-benda sebegitulah, kita selalu rasa macam wah, ini barang bukannya semata-mata buat, bukan sekadar kita buat bercerita kosong lepas tu orang takut. No, bukan macam tu sebenarnya. Dia lebih pada tu. Ada orang anggap cerita seram ni memori, ada orang anggap benda ni ikatan. Ada yang mungkin sebelum tidur sleep call dengan boyfriend, dengan girlfriend, tengok video Acap. Ada yang bagi tahu macam tu. Tak percaya, kau tengok kat komen tu, mesti ada je yang buat macam tu. Tapi dah putus kan. Tak, kurang. Okay, kembali kepada adik Umairah tadi. By the way, adik Umairah telah pun kembali ke rahmatullah. Tuhan lagi sayangkan dia. Why not kita sama-sama doakan, panjangkan doa, sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah. Dan kepada Arif family dia yang masih lagi menonton, I'm so sorry tak dapat ataupun tak sempat nak menunaikan hajat yang kita telah bagi tahu. Harap bersabar, harap bertenang dengan ujian ini. Sentiasa percaya yang akan ada lebih baik lepas ni.